Hello guys, welcome back to Mi Oyen. Okey, kita sambung lagi hari ke-7. Okey, hari ke-7. Dah seminggu dah kita buka kedai kita ni. Seminggu dah. Seminggu dah decoration. Tak ada apa-apa. Sambung. Ya, Coffee News Station. Cepatnya. Nak tengok iklan tapi malas nak tengok iklan. Aduh. Bisa pula dah. Ais latte dengan hot latte. Jadi warm latte. Ais latte dengan hot latte. Nak latte. Susu. Ni hot latte. Okey dah. Kita buat seni-seni sikit Buat seni-seni sikit. Alamak. Dia ni. Mencabar betul lah nak buat ni. Dah. Jadi at least jadi love tu. So sekarang ni kita nak buat latte sejuk. Perfect. Kita buat latte sejuk. Kat sini. Kat sini kot. Satu, dua. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak betul? Betul je lah. Ya. Americano, okey. Americano. Macam manalah boleh ada orang suka Americano? Pahit tau. Americano ni tak manis langsung. Pahit. Pahit. Bleh. Malah kira biar dia sampai penuh kan. Biar dia terisi sampai penuh. Tadi orang tadi tu tak ada tangan. Latte rutin. Nak latte. Cakap je lah I want latte one. Ni dia cakap I'm stuck on latte rutin. Tapi tak apa. Yang penting kita faham.
Tak macam sebelum ni kan kita buat pizza. Tak apa-apa berbelit-belit cakap. Pening. Okay, easy. Hop. Mana cawan? Okay, harap kali ni kita berjaya buat. Hop, sini. Art berat. Oh, berjaya. Tidak. Kenapa art kita tidak menjadi? Wailah. Menjadi tak menjadi? Ush, tak menjadi. Yang penting customer kita happy. Oi, Muslim. Untuk you for Americano, okay. Tikus dalam bahasa Inggeris kan mouse kan. Kalau mouse tu dia masuk Islam, jadi apa? Jadi Muslim. Lawak bapak-bapak. Muslim minum Americano. Okay. Years to come. Okay, datang lagi. Siapa lagi nak datang ni? Okay, dah tutup. Hey. 3. Ya, level 4. Tambah 100. Let's go. Nak kena 10. Okay Ni dia jual apa ni? Dia jual baju. Rasanya kan orang Muslim orang perempuan tadi tu yang beli kopi kat kita tu, dia beli baju kat sini lah. Tu sebab tiba-tiba keluar, orang nampak. Tapi dia beli warna putih punya lah. Yang tu warna merah. Ya, let's go. Continue. Apa ni? Ingredient. Oh, ada bahan baru. Oi, bahannya. Wow. Dia punya mahal tu gila. Aduh, tak cukup duit. Memang mahal barang-barang sekarang. Aduh, tak apa, kita tengok dulu quest. Mana tu dapat duit? 50. Ya, let's go. Cukup duit nak beli. Mana tadi? Ya, cukup duit nak beli. Yes, strawberry puree. 150 mahal betul, 150. Tak apa, kita meneruskan. Setelah seminggu kita buka kedai kita. A group of teenager prank. Dekat apa dah, dia buat prank pula dah. I think about ice americano. Okay, ice americano. Tapi tadi kan kita ada quest suruh coffee bean ni perfect untuk 3 kali. Sekejap, isi. Cepat sangat nak habis tu. Ice americano. Kejap. Ice americano. Kalau dekat Malaysia jadi Malaysiano. Betul. Buat lawak apa ni? Kejap. Dia nak ice. Salah cawan. 1, 2. Letak. Kot water. Pu.
Betul tak betul? Ya, betul. Uish. Main hentam pun betul. Saya ni mana tahu betul ke tidak. Saya main buat je. Tahu betul. Ya, sebab kita dah profesional. Begitulah orang profesional. Dia main hentam pun betul. Profesional. Espresso. Espresso. Perfection. Latte with ice. Dia nak latte dengan ice. Perfect. Mission kita dah selesai. Latte. Latte dengan ice. So dia nak ice latte. Macam mana nak buat ice latte? Lupa pula dah. 1, 2. Kat sini. Pup. Dah siap. Nah. Ya. Kopi kita sedap. My date want to share a latte, but I want to make 2 please. Dia nak 2 latte. 2 latte makcik. Okey makcik sabar. Saya ni profesional. Walaupun cepat tapi sedap. Sebab kita dah profesional. Ada susu. Latte Latte kuncung besar. Sabar disebabkan dia orang dating kan. Date dah tu dating. Sabar. Saya harap saya dapat membuat art dengan berjaya. Okay, kita buat art dulu. Macam mana lah nak buat art ni? Susah betul lah. Terlebih pula. Oh lah. Ni ke? Lahai, pening. Aduh, orang dah terlebih. Taklah. Boleh lah love terlebih tu kan. Situ. Lagi. Kenapa kan? Lepas jadi segitiga kita kena padat gini. Nanti saya cari tahu. Walaupun saya pun buat kopi yang profesional, tapi saya pun tak tahu kenapa kena padatkan. Terlebih. Terlebih pula dah. Patutnya kopi yang profesional patut tahu semua benda pasal kopi. Sebab apa? Sebab kopi yang profesional perlu ada ilmu, okay? Nak jadi profesional perlu ada ilmu. Sekejap ni kita ambil paling besar. Kita tak kisahlah ada apa pun ni. Alamak, terlebih pula dah. Kita main tot. Aduh. Jadi juga love deh. Jadi ya love. Mantap. Love yang sangat cantik. Kalau dia ada satu permintaan dia nak minta semoga air yang kita buat tu takkan pernah habis. Tengok membuktikannya air kita ni sedap. Ya. Kita 10 duit. Baik 10 duit tengok iklan lah daripada kita tengah continue tengok iklan tak dapat apa-apa. Ini dah nak share lah beberapa update terbaru dalam apps Luno yang memang practical function untuk bantu korang diversify korang punya portfolio dengan lebih simple. Sekarang ni Luno dah expand crypto offering diorang sampaikan ada 20 aset crypto. Semua crypto baru ini telah pun melalui proses screening yang ketat daripada segi teknikal dan compliance sebelum disenaraikan oleh Luno. Jadi memang kredibel sangat lah kalau korang nak explore dan diversify portfolio crypto korang dengan lebih luas lagi.
melabur. Kita ni berniaga kopi. Tak minat nak berlabur. Minatnya membuat kopi. Buat kopi. Hari ni macam tak ada benda special ni. Ada. Dapat ingredient baru. Let's go, ingredient baru. Ada apa ni? Lah, nak repair ke? Lah, grinder kita pun boleh upgrade. Okay. Nanti kita kumpul duit. Page. Ada apa lagi? Tak ada apa-apa dah. Okay, bye. Itu sahaja untuk hari ini. Tolong like, tolong subscribe. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.